melihat pendidikan sebagai asas utama kepada kehidupan yang lebih baik. Persatuan Kebajikan Ronald McDonald RMHC Malaysia dengan sokongan Yayasan Jaafar Ahmad baru-baru ini telah menyampaikan pek kembali ke sekolah kepada 300 murid dari 17 buah sekolah di Felda Pasir Besar Negeri Sembilan. Bertujuan meringankan beban ibu bapa khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Pastinya sumbangan ini juga menjadi salah satu bentuk motivasi buat murid-murid yang bakal menempuh alam baharu persekolahan tahun hadapan. Merupakan kali ke-10 ia diadakan. Program kali ini juga menyaksikan komitmen berterusan RMHC Malaysia dalam memastikan usaha ini dinikmati mereka yang memerlukan. Kita menyaksikan sumbangan yang terbesar yang disumbangkan oleh Yayasan Jaafar Ahmad melalui RMHC Malaysia, di mana kita menyumbang RM50,000 ke atas pembelian pek sebanyak 350 pek kembali ke sekolah. Harapan saya bila program ini dimulakan ialah untuk membantu pendidik dari segi pendidikan dan juga confident anak-anak lebih maju berjaya. Sebab kehidupan ini tidak bermakna jika tidak ada pendidikan. Kita boleh keluar daripada gelombang kemiskinan ini dengan pendidikan, seperti saya dan juga keluarga. Sementara itu, penasihat Yayasan Jaafar Ahmad, Zainuddin Jaafar, memberitahu selain meringankan beban keluarga, objektif sumbangan ini juga mencerminkan keprihatinan terhadap keperluan pendidikan di negara ini. Bagi pengurus besar RMHC Malaysia, Muhammad Nasir Muhammad Nordin, pihaknya berharap agar usaha-usaha seperti ini akan terus menjadi inspirasi buat lebih banyak agensi di luar sana untuk memulakan program seperti ini sekaligus dapat membangunkan komuniti setempat. Di harapan kita supaya institusi-institusi lain dapat mencontohi apa yang kita buat. 300 lebih anak-anak bermanfaat dan setiap tahun kita tambah lagi. Jadi maknanya kita kena bekerjasama. Ibu kepada Zain Daniel Irfan, Syafiqah Alwi bersyukur dengan adanya bantuan ini dapat menjimatkan kos untuk perbelanjaan sekolah anaknya itu. Pertama sekali saya rasa sangat gembira, terharu dan bersyukur kepada Yayasan Jaafar Ahmad dan Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia lah sebab memberi sumbangan pek sekolah ni. Dan anak saya rasa gembira, anak pun rasa semangat dan gembira juga untuk pergi ke sekolah. Manakala ibu kepada Nur Ain Jasmin Abdul Halim, Nur Hidayat Abdul Samad berterima kasih atas bantuan yang diberi kerana dapat meringankan beban bagi membuat persiapan persekolahan anaknya. Macam saya ni kan ada anak 4, macam tak mampu nak keluarkan kos untuk anak. Ni anak yang ketiga, ada lagi yang kecil. Tapi saya rasa macam terharu sangat-sangat. Inisiatif yang dimulakan sejak 2017 ini bukan sekadar sumbangan. Sebaliknya wajar dijadikan penanda aras dalam memastikan setiap murid di negara ini menikmati akses pendidikan yang sama sekaligus membuka laluan kepada masa depan yang lebih cerah.